Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Ada soalan daripada Cik Yang 48. Sekiranya ada ketulan di bawah dagu bahagian tengah, adakah bengkak kelenjar yang boleh hanya sembuh dengan ubat? Okey, saya jawab Okey, kelenjar di bawah dagu biasanya ialah jangkitan kuman lah, iaitu kelenjar limfa. Kadang-kadang boleh juga dia jadi macam cyst, iaitu dermoid cyst di bahagian tengah. Kadang-kadang jangkitan kuman tu juga disebabkan oleh masalah gigi yang tidak bersih, ada abses, ada nanah, gusi yang tidak sihat, dan ada masalah mulut. Kalau jangkitan kuman biasanya boleh sembuh dengan ubat, iaitu antibiotik. Kalau tak sembuh, biasanya melebihi 2 minggu, kita suspek benda lain lah, iaitu sejenis ketumbuhan, sama ada yang bahaya ataupun tak bahaya. Maka selalunya kalau tak sembuh dengan antibiotik, kita akan bagi kita akan buat pembedahan lah, buang ketumbuhan tersebut. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.